Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. My name is Sir Bevel from Darkcast. Guys, podcast paling dark. Langgar tetap langgar, benar tetap benar. Abang Saiful Apek, welcome back. Setidi. Bang, sekarang bang lepas few episode ni bang. Ya. I got the privilege to have pergi minum kopi dengan you, Alhamdulillah. terima kasih. Nothing happens coincidentally. And to me bang, I like to be the viewer, from the outside world. Yep. And I observe. I suka observe. Yeah. If you can see lah kan. Yeah. Because Dosa kadang-kadang saya baca juga komen, Mamat ni macam tak buat study je. Memang saya tak buat study. Ni topik-topik memang saya langgar saja. Langgar tetap langgar guys. Ini cerita betul, benar guys. Benar tetap benar so, guys. Sebenarnya as for me, like Sir Bevel kat sini sebenarnya is representing korang semua. Yes, in a way. Kalau dia study, dia buat homework dan dia je lah bercakap. Betul geng. Apalah korang ni. Aku boleh bercerita tau. Geng, terima kasih kepada anda-anda yang memberikan komen-komen yang positif. And kepada yang kurang positif, thank you guys. Keep on coming because we are listening. We feel you. We understand. We see from your point of view. Tapi this is the Darkcast point of view. Listen and tengok, tontoni kami dengan hati yang terbuka. Guys, jangan lupa untuk share, like, subscribe and komen. Boleh cerita pasal komen. Apa-apa saja boleh komen. Now bang, cerita pasal komen itu online. Ni offline. Saya cerita tadi pasal kita pergi minum kopi. Saya tengok, saya observe orang-orang. Saya suka bang tengok orang lain, macam bila orang tu, abang akan try to be as discreet as possible. This is how I observe. Initially I don't understand. Lepas tu saya faham. Kurang ajarlah saya. Saya cakap gula. Semut kumung gula. Faham tak? Pasal dulu masa main bola, dia orang cakap macam lalat kumung tai. Faham tak? Kita macam tu lah kan. Kalau harsh lah. Itu harsh lah kan. Tapi macam and then you always make people feel special. Each and everyone. And then ini yang saya terkejut lah, yang orang nak discreet, yang diorang respect abang punya privacy. Tapi abang tu tak macam mana saya tahu diorang diorang tengah cerita pasal abang. Tahu tak macam saya I cannot. Macam mana waktu diorang tengah cerita saya? I mean the good things lah kan. Ini confirm good thing. Because lepas tu diorang ketawa, diorang senyum. You know, macam mana saya tahu? I don't have bionic ears, tapi there's a trademark gesture. Bionic ears. Trademark gesture. It's not about what they say. Yeah, it's not about what they say. It's about what they did. What they did kan. Yang ada orang tu dia nak membantu saya bang. Dia nak cakap macam, cuba kau tanya abang Apek. Cakap tanya apa kau tanya dia, macam mana nak describe dia dengan tidak payah gunakan perkataan. Cakap kepala otak kau. Takkan aku nak tanya dia benda macam tu. Cuba kau tanya. Okey bang, saya nak tanya bang. Tadi tak nak tanya kepala otak, kita boleh nak cakap macam tu kan. Yalah, betul lah. Jadi macam mana nak describe abang Apek dengan tak payah pakai apa-apa perkataan? Saya pernah dijemput menjadi undangan lah, untuk ke sebuah sekolah istimewa lah, kanak-kanak istimewa, pelajar-pelajar istimewa. Sekolah rendah. And masa tu ada yang cacat pendengaran, cacat penglihatan, dan juga cacat suara lah, which is bisu, pekak dan buta lah. Dan memang masa diorang tengah tunggu saya dekat pekarangan sekolah tu, boleh bayangkan tak bila saya sampai, dia punya kecoh tu macam mana? Padahal pekak, bisu. Mungkin yang suara tu yang penglihatan yang buta lah, mungkin dia boleh cakap kan. So bila saya nak sampai tu, saya nampak masa kereta saya nak sampai, saya nampak diorang kecoh tapi tak ada bunyi. Macam mana tau, lebih kurang macam ni lah. Yes. So macam saya
Macam mana saya nak rasa apa time tu? Sebenarnya mungkin moment tu sweet lah kan, tapi sebenarnya touching sangat. Sebab saya rasa macam walaupun tak ada bunyi, tapi dia rasakan vibe saya tu, walaupun tanpa bercakap, tapi dah ada gesture-gesture yang diorang macam sampai sampai tahap tu kan. So tapi saya rasa paling sinonim memang ni lah. Yes. Gitu-gitu lah. Gitu-gitu. Itu saya rasa sangat sinonim lah. Mana-mana kadang-kadang saya pun tak faham kadang-kadang. Yelah, benda dah 30 tahun berlalu, tiba-tiba orang cakap, bang sekali bang ni. Ataupun bila bergambar selfie kan, selalu kan dah ambil macam ni, freestyle kan, macam ni kan, tak ada bang macam ni bang. Dia suruh saya buat. Dia paksa saya buat. The originator. Itu dia kan. Yes. Sebenarnya ramai agak orang tanya, bang mana abang dapat idea tu? Gitu-gitu tu. Mungkin ramai orang terlepas pandang lah. Saya tak tahu, mungkin Gen Z ke apa kan. Tapi memang sejujurnya lah. Saya setiap kali bila cakap sejujurnya Kita mesti awak gelak kan. Betul. Sejujurnya saya nak cakap. Saya memang bertahan bila nak cakap perkataan tu. Kan saya tahu, saya faham. Tahan. Bibir saya besar dia kadang-kadang tersangkut. Sejujurnya kalau orang-orang yang pernah tengok filem Allahyarham Tan Sri Ramli, filem Nujum Pak Belalang. Nujum Pak Belalang tu ada satu scene tu yang bila Pak Belalang ni lah, dia ambilkan mangkuk tu kan. Dia cakap, yang itu 2 ekor lembu. Yang itu 2 ekor kambing tu kan. Kalau tak nampak, maknanya pendek umur. Oh, yang gitu-gitu tu pokok beringin. Oh, yang gitu begitu tu jambatan. Jadi sebenarnya saya ambil daripada situ sebenarnya. Mungkin dia sebut, kalau tak silap saya, dia sebut begitu-begitu. Tapi tak tahu, mungkin saya rasa macam lagi simple kalau saya cakap gitu-gitu lah. No, you coined it. You did it yourself. Tapi sebenarnya it's an improvisation. It was originally not from me lah sebenarnya. Tapi bang, orang cakap saya kelakar bang kadang-kadang. Kenapa saya kelakar? Kerana pada satu ketika dulu saya tengok abang. You got what I mean? Betul, awak duplicate. Betul. Macam duplicate. Memang tak akan sama, tapi genre dia akan begitu. Of course you are trying to talk about that gesture. Inspired by Allahyarham Ramli punya cerita, betul. Nujum Pak Belalang. Because I never claim credit yang Understand. Tapi you know where I'm getting at, right? Ini logo yang abang ada. And so jadi iconic. Branding pula. Dan guys, apa nama ni, bukan aku nak masuk bakul angkat sendiri. Aku lepak dengan abang Saiful Apik tadi minum kopi, dan aku tahu macam mana orang kat tebel sebelah yang jauh nun di sana sedang berbual tentang beliau. Kerana satu hamba Allah ni buat macam gini, mereka ketawa. Jadi I mean it's amazing and how betul. You know, betul lah tadi kita cerita pasal abang pergi jumpa pergi orang pekak bisu buta, you know, try to entertain them, and one can only, betul kan, memang aku ketawa, jangan kecam aku. Ini benda memang benda kelakar. Tapi abang yang dekat sana, you feel the warmth, you feel and then you know that this is actually from you. So from there saya nampak gitu-gitu production, that gesture. What's the history of gitu-gitu production? Before this, just to recap, siapa-siapa yang belum tengok episod yang sebelum ini, part yang sebelum ini, please pause this video ke, kau pergi cari video tu ke, apa nama ni, like, share. Kalau boleh pergi yang ke original, jangan yang orang share tengok, pergi ke original. Don't forget to subscribe to us, like, share, and also comment. We read all the comments. Aku tak, okay, sejujurnya aku tak, tapi abang Saiful Apik, he reads it, so he knows. So kepada korang-korang yang mungkin topik-topik korang tercuit dekat sini, yes, we are talking about you. Bang, gitu-gitu production bang, how did it came about? Kalau ikutkan, ada juga saya pernah bercerita masa ketika saya bersama dengan kumpulan senario. Saya requested supaya ada satu galeri lah untuk senario ni. Maksudnya macam satu corner tu
achievement kita ataupun apa-apa yang mungkin poster-poster filem, poster album ataupun awards kita kat situ. Basically it's a portfolio ataupun biografi, senario lah. Tapi bila diorang cakap like kalau kita bagi senario satu corner ataupun satu ruang untuk galeri ni, of course personality yang lain pun nak juga. So saya tak tahu lah kenapa saya rasa macam alah macam mana bukan saya nak double standard atau minta dia bias, tak. Cuma like macam saya nak ruang tu tak kisahlah kecil je ruang pun. Kalau satu ruang kecil macam ni pun be okay pun. Sebab saya fikir kadang-kadang bila kita orang tak ada dekat dalam tu, kat tempat kita orang tu, at least kadang-kadang ada rombongan sekolah ke apa, at least diorang boleh bergambar kenangan kat situ. And then kita boleh tahu standee kan, gambar-gambar, I mean replika kita orang kat situ, and diorang boleh bergambar. I mean life is a moment lah. And masa tu like kita ni like super iconic untuk diorang tau. So it was never about me, it was never about just the group, it was about the people who support us, The fans. the fans, especially the kids lah, kan, budak-budak. So bila saya fikir macam tu kan, saya tak rasa offended, tapi saya rasa macam it's a big challenge to me. Because if you are not a part of the solution, you are a part of the problem. So what is the solution? Saya daripada dulu, itulah saya tak tahu kenapa saya auto practice kan, to always find a solution, no matter how hard it is, always find a solution. And kebetulan masa tu saya lalu dekat Damansara Utama. Masa tu masa tu saya dengan Yasin, and saya nampak ada situ Yasin cakap dengan saya, bang ni lah, dia ni kenapa office ni, dia kenapa dia, apa dia cakap perkataan tu kenapa dia macam pilih bulu patutnya kenapa office patutnya kalau ada advertisement patutnya untuk public lah. Saya cakap kenapa, tengok ada, abang tengok ni office for Saleh. Kenapa untuk Saleh je? Aduh susah betul lah. Nak kata bodoh sangat, SPM lepas. Bukan genetik ni, genuine ni genuine macam itu. Saya tak tahu lah, dia ni genetik. Itu bukan office for Saleh, itu office for sale. Oh salah. Kita nak cari office for rent. Office to let. To let ke toilet? Dah lah kau diam je lah. So sampai saya dapat satu office tu, saya rasa macam ni okey ni. Sebab bawah tu tak salah saya kios yang 24 hours kan. So rasa macam kalau ada kita sewa kat sini, dapat satu tempat yang ni convenient lah kan. 24 jam ada kan. Kita pula spesies kelawar, malam-malam cari kedai. Okey. Lepas tu call owner tu, dapat je okey, ambil lah. Kita ambil satu office tu tingkat atas, tingkat 3. Ambil lah office tu. Lepas tu sampai kat atas, kita tengok lah kan. Kita jalan-jalan. Oh jalan sana, jalan-jalan. Yasin tanya saya, bang kita dah jalan berapa lama ni depan makan, kita nak buat apa ni? Office ni untuk apa? So saya kata kita nak buat galeri. Yang diorang tak boleh bagi kita galeri tu, kita buat galeri kat sini. So intention saya, niat saya memang itu je. Tak ada fikir pasal nak buka office ke, buka production ke, tak ada. Memang nak buat galeri. So nak letak apa-apa yang berkaitan lah kat situ. So 3 bulan office tu kita berangan je. Masalahnya office tu terlalu besar. Barang-barang yang dipamerkan adalah stock app sikit. Rasa macam ya Allah bodoh. Aku rasa aku lagi bodoh daripada orang yang cakap office for Saleh tadi. Jadi macam mana ni bang? Saya cakap dengan dia macam ni lah, kita buat production tak? Production macam mana bang? Yelah macam orang yang masa tu kan kita ada
contoh macam Nizarman Production, orang-orang yang buat drama, orang-orang yang buat filem. Okey, tak apalah, kita register lah. Engkau jadi share partner aku. Kita buka Senderan Berhad. Kita kena pakai 2 penama kan. So nama kau, nama aku. Oh, maknanya gitu-gitu tu seorang sebelah lah. Yes. Okey, kita dah register apa semua. Semua dah. Okey, apa kita nak buat lagi? Signboard. Oh, tahu signboard. Okey, staff tak ada lagi ni. Baru ada, dah register gitu-gitu production Senderan Berhad. Ada signboard. Apa lagi bang, name card. Betul lah, name card. Okey, saya bagi dia, saya in charge kat dia lah. Okey, kau ada contact, kau cakap berapa, kita buat. Okey, tulis kat situ contact number, apa, alamat semua kan. Okey, lepas tu name card tu siap. Saya pun tengok lah. Saya punya name card. Saya put apek. Lepas tu bawah tu macam jawatan lah. Boss. Steady. Real lah ni bos tu. Itu pasal dengan logo tu lah. Logo pun dia dah design apa semua kan. First company yang abang first company yang proper. kita orang set up sendiri ni. Dengan logo ni. Gitu-gitu production. Bos. Smart lah je. Steady lah. Tu. Ini saya punya. Tengok lah. Tak boleh. Tengok lah. Saya pun tengok kan. Lepas tu dia buat macam tak pandang. Saya pun tengok lah. Yasin alias Anya. Anya tu memang nickname dia lah. Kita orang panggil dia Anya. Tahu jawatan dia apa? Pun bos. Lama. Mana nak dapat saya benda tak eksklusif baca lah bang. Saya nak kena macam nak press Pun bos Pun bos. Maknanya dia double tau. Saya ada soalan bang. Dia eja pun tu PUN ke PON? Tak, budak sekarang je yang PON ni. PUN. Pun bos. Pun bos. Okay. Sampailah kita orang dah ada staff, kita dah employ staff, sampai semua orang panggil, Pun bos mana? Dia orang panggil saya bos. Dia pun bos. Indirectly terus. Mula-mula je dah kelakar bang. So masa tu memang saya itulah saya cakap, saya berjumpa dengan Bob, arwah Bob Kuman. Yes. Dan saya tanya dia, saya minta dia punya supervise, apa dia punya advice. Apa lagi yang kita boleh buat kat production ni apa semua kan. Dia cakap kita ambil lagi satu tingkat bawah. Untuk apa, macam kat atas ni production. Kat bawah ni untuk sound je. Maksudnya ada jamming studio, kalau nak recording lagu boleh, untuk buat voice over boleh, untuk sound je. Tapi kita buat enterprise kat bawah. Maknanya di bawah gitu-gitu sebenarnya kita subsidiary company lah. Lepas tu okey lah, kau buat lah macam mana pun kan. Lepas tu saya tengok signboard kecil dah siap dah. Tahu apa nama dia? Apa bang? Gitulah sound. Gitulah sound. Enterprise. Bob, saya bos benar. Gitulah sound. So adalah studio jamming kat situ. So basically kita ada 2 tingkat lah. So masa tu saya rasa macam, kita dah macam a very big empire lah. Sebab masa tu kita orang dah associate lah dengan stesen TV untuk menghasilkan. Can I dare ask, like, have you with that pernah mencecah million? Ada. Ataupun lebih daripada tu? Saya cakap macam tu lah bang, pasal ada satu tak, memang ada. Sebab okay, dia like literally kita ni macam kita tak pump duit. Macam selalu bila kita nak produce, of course kita kena fund duit. So like macam saya sendiri, saya selalu liquid kan. Macam contoh, saya berlakon satu filem ni. Lepas tu saya cakap dengan dia, saya nak associate. Okay, kalau you nak associate, actually you kena fund. Memanglah by right macam tu lah. Kalau nak jadi shareholder, kau nak associate, kau kena fund lah. Okay, saya cakap macam ni. Okay, since saya berlakon dalam ni, saya punya gaji berlakon tu
liquefied lah. Maksudnya Right. pecahkan pada share. From the amount ditukarkan pada share. Right. Tapi at the same time saya nak kredit tu lah. Maknanya co-producer. Right. Atau tak salah saya penerbit bersama. So ada beberapa filem, tak salah saya 5 filem. Yeah. 5 filem yang hit box office lah. Wow. Wow. So situ saya rasa macam satu pencapaian yang saya rasa production lain pun terkial lah nak sampai tahap tu. Right. Tapi oleh kerana because yang membuatkan dia jadi cepat tu because mungkin establish nama saya tu. Yeah. And then betapa strongnya nama gitu-gitu tu yang sampai orang sampai sekarang orang tanya lagi, gitu-gitu production ada lagi ke bang? Like benda tu. And dekat situ juga di bawah gitu-gitu production pun kita ada line up artis. Yang masa tu antaranya lah kita ada CD Nas. CD Nas ni dia daripada kumpulan Silkhanas. Dia kumpulan metal lah dulu tapi dia bergerak solo dah. Dia vokalis. Kita ada Mi Raja Lawak. Kita ada Angah Raja Lawak. Kita ada Along Cham Raja Lawak. And kita ada kumpulan Di Adza. Oh, ni semua daripada gitu-gitu production. Semua daripada gitu-gitu production. Wow. Kumpulan ni macam behind the scene yang tak ramai orang tahu dah ni. Yes. And daripada tu juga maka terhasilnya the one and only album solo saya. Saiful Apek and Friends ke Saiful Apek and Family. So diorang-diorang yang ada di bawah naungan gitu-gitu production ni contribute lah untuk album tu. Right. So tak tahulah kalau diorang boleh cari, jumpalah kalau dekat YouTube mungkin ada 1-2 lagu yang ada lah. Even dengan kumpulan Di Adza sendiri, dia kumpulan 4 orang adik-beradik, perempuan semua. 4 memang boleh menyanyi. Wow. So saya adalah buat duet dengan diorang. And ada lagi seorang tu nama dia Farah Diara. Pun saya dapat buat satu lagu duet dengan dia. And banyaklah lagu-lagu OST. And ada juga a few gigs yang kita organize. And itulah banyak jugalah. Ni semua zaman-zaman kegemilangan. Ya. Best memang, untuk gitu-gitu production. Memang best lah. Even program gitu-gitu Apek pun sebenarnya associate lah. Right. 52 episod tu yang masa tu saya dengar kuih tiaw pun ada juga. Gerai kuih tiaw. Ya, gitu-gitu Cha Kuih Tiaw. Sedap, banyak orang komen sedap betul. Kat Padang Kota kan. Kedai kecil je. Bang, nanti cakap dengan owner dia bang kalau saya datang kasih. Boleh, tak ada hal. Saya bayar bang, saya bayar. Tak ada hal. Kasih special lebih sikit. Rasa tak payahlah bayar. Bayar pun dia masuk poket dia nanti tu. Dia pun scam ni. So sebenarnya kan saya bila cerita pasal opportunity ni, banyak macam-macam offers yang datang untuk bisnes ni. Like kadang-kadang ada yang melibatkan puluhan ribu and ratusan ribu. And saya rasa macam yang gitu-gitu Cha Kuih Tiaw tu, yang kat Penang tu gerai dia kecil je. Macam food court. Tapi dia punya bertahan sampai sekarang dah hampir 20 tahun lebih. Slow and steady. Rugi tak pernah. Right. Untung pun tak banyak. Tapi Alhamdulillah lah, yang penting tak rugi. Ya betul. Betul. Yang lain-lain ni yang modal besar-besar ni kebanyakannya banyak yang kena tipu ataupun ayat dia kena kencing. Betul. So yang ini memang tak pernah kena kencing. Sebab apa? Toilet kat belakang. So saya nasihatkan lah, siapa yang nak buat bisnes pastikan ada toilet lah. Setidak-tidak pun sewa toilet tu. Toilet. Kan ada yang toilet yang plastik tu yang boleh bawa portable tu kan. So sebenarnya dia sebenarnya dia diversify into so many outlet lah sebenarnya. And in fact kita ada perancangan masa tu nak buat gitu-gitu ni banyak lah. Dia semakin berkembang lah. But then itulah there's always a pros and cons. Sehingga saya rasa macam satu time yang agak peak bila itulah sebenarnya kadang-kadang saya wonder tau. Walaupun saya punya staff tak ramai lah, mungkin dalam 10 orang. Masa tu arwah Bob pula bawa masuk adik dia, Umi nama dia, as a secretary. And ada lagi lah seorang Uncle Sheikh, and then Adam as my manager. And diorang ni lah yang menentukan like saya punya
lancarnya saya punya jadual. Macam dia orang betul-betul admin saya lah. You have a team behind you. Yes. This is your team. And saya punya dekat dalam office tu, saya punyalah susah orang nak jumpa. Kan macam saya memang duduk je dalam bilik saya lah. Office saya. Yang mana hanya dia cakap, okey yang depan ni biar abang, belakang saya ambil. So depan belakang. Bos pun bos belakang. Jadi macam masa dekat gitulah sound kat bawah tu, adik saya ada kat situ. Syawal dia assist arwah Bok Kuman lah. Dia sampai kadang-kadang bila dia buka je studio kan, dia dekat tangga tu. Oh ni bau perfume Malung ni. Dia dah turun lah tu. Dapat bau perfume. Adik saya sendiri pun susah nak jumpa saya. Macam tu tight saya dengan jadual saya. And basically pendapatan saya untuk filem ke apa, memang saya semua saya pump dekat gitu-gitu production. Right. So basically macam mana it generates gitu-gitu production time tu adalah lebih kepada income saya jugalah. Right. And diorang pun kena cari juga projek-projek yang lain untuk contribute lah. And macam saya cakap tadi lah, kadang-kadang saya fikir macam mana orang yang bergerak sekecil-kecil company sehingga jadi besar. Like macam mana, how did they do it? Macam contoh like the fast food sendiri macam KFC, NW, even macam 7E, they start from a very small punya outlet yang sampai satu dunia semua dah tahu. 7E. Sampai sekarang saya duk fikir macam how did they do it? Sebab saya masa tu ketika tu ada 10 orang je staff. Saya rasa pening serabut lah. At the maximum berapa staff abang ada? Income At maximum staff. Oh maximum. Dengan team maximum kadang-kadang campur dengan budak-budak intern, part timers. Kadang-kadang dia boleh mencecah sampai 15 orang. Itu untuk office saja. Tapi bila kita when it comes to melibatkan set penggambaran ke apa, kadang-kadang dia akan jadi lebih lah, 20 orang. Macam tu lah. So like now from that you masuk dalam production side of things. Yeah. So macam as for me, macam betul lah, saya pernah dengar orang cakap it's easy to open a shop, but it's hard to keep the shop open. Sebab yelah, dia bila melibatkan ramai ni, dia lain tau. Dia saya rasa the macam dynamics will be different. And saya baru faham sebenarnya, like I am good at what I'm doing. Like what I'm good at is my creativity, my talent. But my talent was never dia tak belong sangat dengan administration. Saya kena decide as a boss, as a decision maker. Memang saya gagal. Saya macam mungkinlah saya tak ada that charisma tu lah. Well, again, business, itu je. Business, You're not a businessman, but you are the business. You are the business. Tapi itulah masalahnya. So now the bila business saya wants to be jadi the bos, businessman. saya juga yang kerja teruk. Like macam apa aku buat ni? Zaman kegemilangan tadi, kita akan pergi kepada zaman down. Of course. Memang sebab dia pun tak bertahan lama. Daripada tahun 2002 sampailah ke 2010. 8 years. Gitu-gitu production berjaya bertahan selama 8 tahun lah. And what a journey, 8 years. Yes. And I'm pretty sure that semua orang yang pernah bernaung di bawah gitu-gitu production sendiri, diorang rasa blessed lah. Sebab ini diorang punya statement lah. Kalau saya rasa macam tak valid sangat kalau saya yang cakap. Nanti kena macam masuk bakul angkat sendiri pula kan. Tapi diorang, mana kau nak cari seorang bos yang hari-hari makan sponsor. Like saya rasa like I feel good doing that tau. Macam patutnya gaji korang lah makan sendiri kan. Tapi because saya nak makan sama-sama, kan, like have the good time together. Sebab saya dah cakap, this is not just an office, it's a home office.
So kita ni when it comes to kerja, okay, we are strictly professional. Yeah. But bila kita tengah off duty, we are families. And saya boleh ingat lagi setiap kali momen tu memang suasana dia memang very homely punya environment lah. Kita ada TV kat depan untuk kita tengok, watch movies together. Yeah. And lepas tu kita kalau nak makan pun kita akan tapau, makan ramai kat situ. And kalau nak cerita pasal down dia, saya akan elaborate lagi lah. Yeah. Untuk the next session. Tapi apa yang saya boleh cakap, like the whole story yang kita kongsi yang kat sini, sebenarnya bukan nak sekadar nak menakut-nakutkan dia orang, like jangan. This is just a sharing session. Yes. Kalau mungkin saya boleh cakap, don't do the same mistake as I did. That's what I did. Yeah. Saya pun tak boleh nak elaborate apa dia mistake yang saya buat. Yeah. Cuma yang saya boleh admit, like macam jiwa saya jiwa professional. Jiwa saya lebih pada jiwa seni. Yeah. Professionalism saya lebih kepada seni. So dia tak boleh mixed up dengan business itself. Macam kalau kita tengok KRU lah Yeah. Okay, dia 3 beradik. Kita ada Datuk Norman, kita ada Datuk Yusri, kita ada Edri. Yeah. 3 orang ni. Tapi masing-masing dia ada different punya skill. Right. Edri dia expertise on music. Right. Kalau Yusri pula dia expertise on visual lah. Right. So seorang sound, seorang visual, and seorang is the money maker and decision maker. Tapi masa tu saya seorang-seorang kan. Ada pun bos. Mana pergi dia cocok belakang je kan. So ya, banyak pencapaian sebenarnya yang kalau nak cerita to be proud of, I feel so proud. Right. Sebab it's a journey yang saya rasa macam dia boleh menjadi something yang boleh inspire orang lain lah. Yep. To start something yang as for me, kita jangan biar kita sakit mencuba daripada kita seksa menyesal. Yep. Because I think perjalanan gitu-gitu production tu adalah sesuatu yang saya rasa macam the most expensive lesson that I've ever learned. Right. So kita akan kongsikan the downside. Yes, I am going to ask you the rise and fall of gitu-gitu right. tu Bang, sendiri. rise and fall mungkin rise balik, rising of the Yes, phoenix kita yes. tahu. We never know. This kind of stuff. Rezeki You have to keep masing-masing. on trying. So guys, for those people that are here, thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. Kalau korang tengah-tengah tengok ni, we are going to have another episode di mana this is Darkcast, podcast paling dark. Kita akan merungkai lagi cerita tadi dari untuk gitu-gitu production. Yep. Ya, sorry bang langgar tak langgar bang. Benar tetap benar. Benar tak benar, saya akan tanyakan lagi. So saksikan guys. Right. Stay tune. Stay tuned.